Pagi-pagi, selamat pagi guys. Kembali lagi ke channel aku, Born Fishing Channel. Okay guys, untuk pertama sekali aku nak minta maaf sebab aku jarang dah buat video. Sebab aku agak sibuk lah guys, ada yang kerja kiki aku. Sekarang ni aku akan turun trip ke Batang Air selama 3 hari solo. So kita tengok belakang sana, awan rendah ni sebab semalam kita ada terima berita daripada kerajaan negeri Sarawak. Mereka buat pembenahan awan. So sebab apa, air kat Ampangan ni dah surut banyak. So mereka buat pembenahan awan lah untuk supaya hujan turun. So betul, hujan turun semalam. Sekarang ni pun nak hujan ni. So semoga dah memanis guys. Okay guys, siapa yang dah support aku, terima kasih banyak. Apa-apa pun, enjoy the video. Aduh, jangan goyang kepala. Jangan goyang kepala, dah. Semua aku goyang kepala. Oh, semua aku goyang kepala. Aduh dulu, net. Oh. Dangkap. Udah, tarik kau. Ni baik tak? Sikit ke? Nama tu susah masuk. Nih. Agak itu sama. Amat susah. Ya guys, kita dapatlah bujang ni seekor tadi. Bujang ni. Kita main kat highway guys. Akhirnya. Okay. Mantap. Okay guys, dapat seekor, kita lepaskan. Cuaca panas guys. Terima kasih. Member ni kuat guys. Okay, go. Okay, thank you. Okay, mantap tekong. Pagi guys, selamat pagi. So kita on the way ke Hulu. Saya jumpa Fry kat sini tadi. So kita guna crazy slider, mendung orangey. Okay, tu dia Fry dia sana. So kita akan cuba lah. Kita nak cari tempat yang bagus dulu untuk kita cuba. Enggak yang betul-betul clear dulu. Dah strike lagi, baru dia tekan lah, gelak je. Kita nak cari tempat yang betul-betul sesuai untuk kita cuba dia guys. So kau tengok tempat ni kayu banyak. So kita kena jauh dari dia dulu. Tengok macam mana mak ni guys. No respond. Dunia. Top water, no respond. Boxes kat. No respond. Ni naik. Ada mak dia. Strike guys. Strike guys.
Okey, dah cukup. Aduh. Sikit lagi. Tengok, ngom. Oh, ini okey sikit. Strike guys, pagi hari guys, strike guys. Menggunakan Tomanak Crazy Slider Orange Stripe. Papa ni. Okey, ambil tu. Okey, so. Okey, mantap. Stay di tekong kita. Ambil jarak dekat guys. Close counter guys. Aduh. Okey guys. Rezeki awal pagi. So kita dapat ni seekor. Kita nampak fry sini, kat sini tadi. So tekong berhenti kat sini. Ni guys. Rasa papa ni guys. Mama ada lagi kat situ. Tapi tak apalah, kita biarkan dululah. Okay. Okay guys. Mantap. So tadi aku strike ni. Aku gunakan lure daripada Tomania guys. Crazy Slider 120 Orange Stripe. Dia tangkap betul-betul depan bot, terkejut aku. Aku dengan tekong terkejut sekali. Okay, so sekarang ni mendung. Kalau mendung kita gunakan color yang lebih striking lah. So macam orange ni. So 2-3 kas dia tadi, dia ambil depan bot terus. Okay guys, itu saja. Mantap. Okay, dah record. Okay guys, kita nak lepas kan. So kita bagi dia stabil dulu. Bagi dia kick dulu. Okay. Okay, cuba kita lepas. Okay, nice. Mantap tekong, mantap. Batang air. Ngin, terang lah. Bujang. Mendekat-dekat. Okay guys, dapat seekor bujang. Nak kejar anak kawan tadi. Tapi ni pula air rising. Dapatlah ni. Rempit Baiklah. Okay, lepas kembali. Ayah. Tenang dulu. Padu juga fight dia, menekan-nekan guys. Okay, itu saja. Terima kasih tekong. Strike guys, tapi off kamera pula. Menekan-nekan guys. Menekan-nekan ikannya. Menekan-nekan ikannya. Betul. Good size. Okay. Nggak berat dek. Goyang pala. Solito. Menekan-nekan guys. Besar bujangnya. Okay guys, kita nak lepas. Okay guys.
Masih fresh lagi. Tak ada. Okay. Lepaskan ni tadi. Bujang je. Terima kasih, pakok. Datang air. Mantap. Dah ada kena treble dek. Ya. Dari tadi set lepas. Ujung treble makan kau. Thank you, Tekong. Udah gelap dia. Itulah guys. Ya. Tadi aku pakai soft plastik, tapi aku guna worm hook. Asyik lucut, dia tak makan kemas. So aku letak treble belakang. So dia mencakuk lah. Tengok. Okay, kita cari tempat yang bagus sikit. Aku tak nak lepaskan dia kat sini, yang redup sikit. Tempat siku. Dapat sekong tadi guys. So aku tadi berapa kali miss call kat sana tadi. Dia tak sama kemas soft plastik aku. Jadi aku buat inovasi sikit. Aku letak treble hook dekat worm hook aku. Ni. Dia makan treble hook ni. Memang kenalah dia. Cantik warna guys. Cantik warna dia. So macam ni guys. Ni worm hook. Okay, ni soft plastik. Aku pakai worm hook saja tadi. Tengok. Dia sama sini guys. So apa aku buat? Aku letak table hook kat belakang. Tapi bila kita pasang table hook belakang, pastikan yang muncung kat atas ni, kat atas masuk link kat tengah. Dia tangkap terus table hook tadi. Ambil tengok perbezaan dia. Okey, kita nak lepaskan beliau lagi. Okey, kita lepaskan. Lepas saya cepat. Mantap guys. Tara kumpau punya lah. Okey. Okey. Kita lepaskan. Nyak dia tarik ni. Hai makan ni kau. No. Nyak tarik. Hanya makan ni kau. Kak air kayu.
Sabar. Semua aku Selam ya. Selam. Pusing sebelah ni. Sebelah ni. Ready? So. Ya. Ni bulan boleh lah. Tadi dia kan pakai kena makan kau. Ha. kening. Nai, gumuk dah boleh. Gumuk ah. Tadi dengan makai. Nice. Okay guys. Tadi aku lepas tadi guys, sini guys. Dia tak ambil. Sekarang aku repeat balik. Ambil kau blacky ni ambil. So we have 2 fish in the boat guys. We have 2 fish in the boat. You see? We have 2 fish on the boat. Okay, one I got over there just now. We got 2 fish on the boat. Steady Tekong. Mantap. Ya, baru ya blind cast all the time. Okay guys, we will take care of the fish. Kita lepaskan. Okay. Alright. Okay, you see. Cetek ni guys, cetek. Ni sebelah ni cetek. Cetek semua ni. So ikan-ikan kat sini lah. Okay, asal rajin je guys. Alright. Okay guys. So I got this fish over there. Okay, this one. So I put inside the boat. So we have another one guys. This blacky. Oh, you see this black? Oh, you see this black? So I got it. Aku terlepas ni tadi guys. It's called first lap. Aku repeat balik sini. So I got 2 fish on my lap. Mancing jangan lalang guys. Okay, tengok. Okay. So kita nak lepaskan satu persatu dulu. Tapi sebelum tu nak ambil gambar dulu. Okay, itu saja guys. Lepaskan siko dulu. Pak cetek. Hidup on balik. Okay. Okay, dah kick. Okay, nice. Tengok guys. Mantap. Okay guys. Kita nak lepaskan satu lagi. Boleh tahan. Mana dekat guys. Kita cek. Berapa ni? 7 pound guys. 7 pound. Tapi menekan guys. Wow, you tengok. Black. Tak apa. Nak kata black ke apa ke? Pulang. Jadi toman. Okay. Kita pasang. Yang ni kuat lagi guys. Okay. Mantap, petang air. Mantap. Terima kasih tekok. Okay guys, selamat petang guys. Okay guys, ini hari terakhir aku. So aku dah tutup kedai lah hari ni. So hari terakhir dapat 4 ekor. So itu saja. Total cash rasa 8 ke 6 macam tu lah. Lupa lah. Nanti kita tengok sama-sama balik. So aku jumpa banyak fry lah. So Fry cuma susah nak pujuk. So guys, terima kasih banyak guys kerana menonton guys. Apapun, subscribe, like and share video ni guys. Semoga ada manis. Semoga ada dimurahkan rezeki. Okay guys, hari ni hari terakhir. So enjoy. Nantikan video aku next trip. Kita pergi ke luar negara. Mantap.